Ini adalah motor Morini Escape 1200 dan motor ini telah dilancarkan pada tahun lepas bulan November dan kini sudah masuk ke pasaran Malaysia dengan harga RM49,888 sahaja. Apabila kita buat test ride di China, saya memang terkejut bila nampak motor ini kerana bunyi dia punya bunyi betul-betul macam sport racing bike. Dengan enjin 1187cc yang menghasilkan 125 horsepower dengan 105 Newton of torque. Siap dengan 6 speed gearbox dengan cornering ABS, quick shifter, cruise control, siap dengan Brembo styling brakes. Motor Morini 1200 ini boleh kira satu motor alternatif yang kepada sesiapa yang minat motor besar, yang terutama touring bike atau adventure bike tapi tak mampu nak beli yang ratus-ratus ribu. Inilah bawah 50,000 untuk sebuah motor adventure 1200cc. Bagi saya ini sangat-sangat berbaloi. Dikatakan motor ni boleh cecah 200 km per hour. Ada 3 mapping untuk dipilih untuk kesesuaian penunggang individual. Depan fork dia adalah Kayaba 48mm adjustable dan belakang adalah 180mm travel depan dan belakang suspension daripada KYB. Dan rim dia adalah tangential spoke wheels, depan adalah 19 inci dan belakang adalah 17 inci. Tangki dia cukup besar, boleh muatkan 23 hingga 24 liter punya minyak. Macam motor besar biasa, motor ni tak ringan, dia lebih kurang dalam 250 kilo. Dan ketinggian seat dia dalam lebih kurang 850mm. Untuk aksesori, dia datang dengan adjustable windshield, dashcam dengan USB charging port. So, apa tunggu lagi? Ke dealer M-Force hari ini untuk test drive motor Morini Escape 1200 ini.